Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita dalam rancangan unboxing. Okay, untuk hari ni saya akan unboxing dengan share dengan anda semua Butterfly Zaya 03. Okay, untuk hari ni saya akan review unboxing untuk Butterfly yang black, black 2.7. Okay, beratnya ialah 96.3. Dengan plastik dia menggunakan sheet Ricoh sheet. Okay, anda yang original okay, this one is made in Japan. Okay, Butterfly black 2.7. okay, kalau compare dengan Dicknix yang saya pakai sebelum ni, Dicknix lagi sticky lah. Tengok dia sponge dia 2.7. okay, nampak tebal tu. Ni hardness sponge dia pun sama juga dengan Dicknix 44. Zaya 03 ni, dia punya speed dia 88 dengan spin dia 100. Okay, compare dengan Dicknix 09C, dia punya speed 79, spin dia 86. Kalau compare dengan Dicknix 05, Dicknix 05 speed dia 86, spin dia 85. Punya art dia tu lagi tinggi, higher art dengan safety dan konsisten. Mana dia terbang tinggi tapi dia landing. So semua dia nipis atas top sheet dia ni, memang nipis compare dia dengan 09C. Nampak yang ni Zaya lagi tebal, nipis sikit. Okay, lepas tu color dia pun lain tau. Ni merah pekat, ni merah macam ni. Jadi apa-apa pun kita tampal dulu dekat kita punya Whiskeria Super LC. Tu kita timbang dulu. Zaya 03 Butterfly sebelum dipotong 70.9. Kita kena tunggu sampai dia nampak yang, sampai dia leluk sinar semua. Bismillah. Okay, tekan-tekan ni dulu. Elakkan botol air kita. Zaya 03 Whiskeria Super LC. Kita share lagi video nanti bagaimana katanya Butterfly spin 100, speed 88. Finishing dia nampaklah kan macam tu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.